Apabila ditanya oleh wartawan siapa individu di kalangan dua adun yang didakwa oleh SPRM, Haji G mengatakan dia tidak tahu siapa dua adun tersebut. Inilah perangai seorang Ketua Menteri Sabah. Daripada Dewan Undangan Negeri, dalam Dewan Undangan Negeri sampai keluar, dia macam seolah-olah tidak faham fungsi sebagai ketua. Di dalam Dewan Undangan Negeri, dia berasa kabur-kabur, tidak tahu, tidak ada pengetahuan, tidak ada maklumat. Saya akan cek, saya akan periksa, saya akan bagi jawapan kemudian. Di luar Dewan Undangan Negeri, terkait dengan isu air di UMS, dia juga mengatakan saya tidak tahu. Dan sudah ada pegawai yang akan memeriksa. Dan apabila ditanya oleh wartawan tentang siapa dua adun GRS yang didakwa oleh pihak SPRM, benda yang sama dia katakan dia tidak tahu. Saya nak ingatkan kepada Haji G, kamu merupakan Ketua Menteri Sabah, bukan Ketua Kampung Sulaman dan bukan Ketua JKKKKK. Fungsi kamu mestilah mengetahui perkara-perkara yang basic sebagai ketua. Kalau ini pun kamu tidak tahu adun kamu siapa, maka lebih baik kamu letak jawatan. Dan untuk PRN negeri yang ke-17, jangan kamu naik bertanding lagi. Cukup-cukuplah. 35 tahun kamu duduk sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Sulaman. Bagilah peluang kepada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, naikkanlah anak kamu sebagai calon untuk GRS di Dun Sulaman. Sebab nampak sangat kamu tidak tahu banyak benda. Yang kamu tahu menyalahkan pembangkang. Yang kamu tahu asyik membuat pembohongan, penipuan. Yang kamu tahu asyik nak salahkan orang dahulu. Tapi bab pentadbiran kamu pun kamu tidak tahu. Apa macam begini? Kalau begini, baik saya syorkan lantik itu si Zulfazli, itu budak, dia serba tahu, dia cakap pendidikan tinggi lagi. Semua Perdana Menteri tumbang sebab dia cakap. Angkat si Zulfazli jadi Ketua Menteri. Lebih sesuai berbanding dengan Haji G Nur, diri kamu sendiri. Jadi Haji G, dengar seruan Atan, jangan bertanding untuk PRN negeri ke-17. Nanti serba tak tahu.